Okey, hari ni nak cari ketang pula. Sebab ramai nak ah. Rey. Target berapa kilo ni? Kilo setengah. Kilo. 2 kilo. Tengoklah sembang kan dia duduk rezeki mana ni. Kita tengok. Okey, kita akan takat ketang dulu. Lepas tu kita akan masuk Maggi dekat pasar. Sekarang kita baru nak turun. Okey. Ini nak berapa ekor? 10 kilo. 10 kilo dia. Hari ni? Lebih 10 kilo. Lebih 10 kilo Siapa? Balik kopak kilo berapa kilo Balik kopak 10 kilo lah. Kilo ni tu. Hari ni insyaAllah kita buat 10 kilo seorang. 10 kilo Pi berapa kilo ni Pi? Azhar boleh makan, Azhar boleh makan Maggi. Bos. Dah duit lagi tak beri lagi. Dapat 8 berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Dia main ikut lapu. Rezeki sama. Tok. Ada. Tak habis. Pengalaman kena spek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cabut spek. Alhamdulillah, ketang kedua. Dia tengah mencari lagi. Mem saya dah ni. Pasti mana ni? Spot pertama boleh 4 ekor. Dok banyak mana? Let's saya jalan ni. Dapat jauh. Dok banyak mana? Jadi kita kena tukar spot yang kedua. Jom. Okey. Tengok hasil spot pertama Ni boleh ketang. Bang. Gat meng. Ni ada 4 ekor. Berapa ekor ni? Ni ada 6 ekor. 6 ekor. Ni. Berbelah-belah tau. Muka-muka angler ni. Muka-muka ketang. Muka-muka ketang ni pau. Okey, spot yang kedua. Sekarang dekat spot yang kedua. Let's go. Dia berapa ekor boleh ni? Banyak ekor dah. 4 ekor dah. KPI tercapai. Okey, kemas. Boleh kau mission mana ni? Boleh komisi mana ni? Let's go. Bismillah. Sekejap lah. Mari. Untuk spot kedua ni. Upang baru jatuh bubuk bangang selalu. Ada ketang, kita masuk main gila dia. Okey, boleh. Alhamdulillah. Wah, spek cabu. Ni joki kita. Kenapa ni? Jadi. Okey, ketang ke berapa belah dia ingat dah ni. Ni dia. Okey, tahu tu. Kalau ikut kita main belah tu lah. Dah pun kami ni kita main belah tu. Belah paya. Ada hari banyak, ada hari sikit gitu lah. Rezeki kan. Lepas tu, ni sekarang ada duduk. Nak pergi dekat patah. Masak Maggi ketang. Ketang baru takat tadi. Buat Maggi pula. Dah. Marok. Bos. Gili ikut lah tu. Okay. Samsung's back on like you can't let it end. Photo still up, the time capsule remains. Allah, berat dia. Kenapa berat dia? Allah. Asyik dah 3 kilo lebih ni. Dia bilang. Kita nak Maggi dok dekat petang. Okay, so jadi untuk malam ni catch cerita dah. Cook dah cerita lagi. Ni menu Maggi ketang Maggi ketang makan tepi patah. Banyak sangat ketang. Jadi ketang Maggi, bukan Maggi ketang. Ya, betul. Okey, kita akan masuk Maggi dekat tepi patah. Kita akan kena sini lah. Apa jika? Sambil-sambil tu nak mandi pun boleh tengah malam. Ni. Duyung. Dukung. Kau satu lagi mandi patah. Okay, jadi sekarang geng-geng ni tengah bersih ketang. Saya akan buat Maggi ketang. Tengok ni.
You stand beside me through the tide. A shoulder strong, a hand to hold. Your heart's a fire, mine turns to gold. A friend like you, a rarest find. You lift me up, you heal my mind. Through every storm, through skies of blue, the world feels right with a friend like you. You hear the words I never say. You light the dark, you pave the way. No need for match, no need for show. Okey, jadi malam ni makan Maggi ketang. Saya tak tahu lah Maggi ketang ke ketang Maggi. Sebabnya perut saja penuh ketang. Tak nampak Maggi. Sekarang dalam pukul 1 lebih lah, 1/2. Kena Maggi ketang, angin patah. Hup. Tu. Cik udah. Jadi eh. Kata aku. Oi, betul. Ha. Shoo. Tutup katok. Lepas harap. Oh, sebab ia kecil lepas mulalah. Bye-bye. Dalam hari rezeki ambil Allah. Dia Memang nak naik atas darat ke? Maggi Oh, Maggi bakul lalu.